Kami di sini berkonsepkan makanan santai di waktu petang hingga malam. Menu kami daripada makanan ringan, dessert dan kopi lah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syed Nazrin bin Saidli, salah seorang owner kepada Lepak X Miabel yang bertempat di Kampung Baru Lanjut. Waktu kami beroperasi di Kampung Baru Lanjut daripada jam 4 petang sehingga 12 malam setiap hari. Asalnya saya membawa aiskrim goreng dan sandwich goreng di tepi jalan Kampung Baru Lanjut dan Barang Baru Salak Tinggi. And then nama Lepak X Miabel tu disebabkan dua tim. Satu tim asalnya Lepak dan kami adalah aiskrim goreng Miabel. Itu yang terjadinya Lepak X Miabel di Kampung Baru Lanjut lah. Kami punya special menu di sini untuk makanan ringan adalah spot potato bolognese. And dessert kami aiskrim goreng tu sendiri. Dan juga untuk kopi. Untuk kopi kami ada signature kami sendiri. Air tersebut adalah signature Lepak. Okay, selain daripada aiskrim goreng, kami ada juga sandwich goreng. Ada dua jenis iaitu Big Mac dan juga Creamy Crab. Big Mac tu adalah berasaskan daging. Creamy Crab tu ketam yang kita bersama cheese dan carrot. Daging tersebut kita ada cheese juga, mustard dan daging kisar. Dan kita kepit menjadi aiskrim macam sebiji macam aiskrim goreng. Dan kita kepit, kita freezer and then kita goreng lah bila untuk disediakan pada customer lah. Nama saya Abdul Hadi, bahagian masakan. Hari ini saya nak tunjukkan cara nak masak spot potato. Mula kita cukupkan untuk bakar selama 45 minit. Selepas kita dah bakar, kita boleh mulakan dengan melenyitkan dia. Dah tu kita akan letak salt pepper biasa, 1 sudu besar butter. Untuk kita moistkan dia, kita letak sedikit susu lah, full cream. Ini bergantunglah saiz ataupun berapa orang nak. Sebab dia nak lagi, kalau kita nak lagi lembut, dia tak nak jadi macam mashed potato pula. So kita gaulkan semuanya, bagi rata. Originalnya dia just dengan cheese dengan dengan red bean. Jadi kita olahkan sikit lah, kita gabungkan dengan bolognese. Selalunya orang akan cuma letak macam red bean dengan carbonara, tapi tak ada lagi dengan bolognese. Cheese saya cuma pakai cheddar cheese lah. Sebab selalunya orang minta selalu mozzarella, tapi kalau kita pakai cheddar cheese tu dia lagi strong cheese untuk rasa. Selalunya kalau kita pakai mozzarella tu sebab nak dapatkan rasa tarikan tu. Untuk cheddar kita rasa untuk creamy dia. Selalunya orang selalu kata untuk nak nampak puling, nak nampak style. Tapi sebenarnya cheddar ni dia lagi, ataupun orang selalu kalau kata nak pakai yang mahal tu Parmesan. Parmesan tu memang dia strong sebenarnya daripada mozzarella. Okey, ni bolognese yang saya dah siapkan. Selalunya saya akan siap lah sebelum nak buka kedai. Yang ni kita buat daging sajalah. Okey. Okey. Okey, inilah dia spot potato bolognese. Saya sebagai barista di sini, saya Nazri nama saya. Okay, now saya nak grind kopi ni dulu. And now kita kena, lepas kita dah grind kita punya kopi ni, kita nak kena stem dia dulu. Okay, kita akan stem dia, make sure dia rata. Okay. Okay, now kita nak buat shot ni lah, produce shot ni. Lepas kita running kita punya shot ni, kita akan letak dia punya flavor lah untuk kita mix air ni. Untuk flavor kita akan guna susu. After kita dah running kita punya shot, kita terus pour dia dalam kita punya cups and then kita mix dia. Kita kena make sure dia sebati lah.
Bila kalau dia tak sebati dengan kita punya sirap ni, nanti dia punya rasa tu akan tak best lah orang cakap. Tak nice. And then kita mixkan dengan sedikit susu. And then kita akan tahu ais lah. So, beginilah kita punya lepak signature. Sekarang kita pergi ke part dessert kita pula. Macam saya kata tadi, ni aiskrim goreng kita. Ni honeydew mango. So kita punya petua untuk goreng aiskrim goreng, minyak memang kena betul-betul panas. Kalau tengok sekarang memang berasap lah. Kita goreng tak lama, sekejap je, berapa second saja. Ya, ni memang buat sendiri. Kita ketip sendiri semua. Okey, sekejap je sampai dia jadi brown macam ni. Okey, ni aiskrim goreng kita lah, dah siap. Kejap je. Sekarang kita part masuk sandwich goreng. Macam saya cakap tadi, kita ada dua, iaitu creamy crab bersama kita punya Big Mac. Pun sama, petua dia kita kena pastikan minyak dalam keadaan sangat panas lah. Sebab kita goreng dia dalam beberapa second sahaja. So ini rupa sebelum digoreng lah. Pun sama, kita goreng dia dalam beberapa second sahaja. Okay. Dia coklat macam ni, dia dah siap digoreng lah. Sebab kita dalam kita dah masak. Kita sekarang ni nak goreng dia punya luar saja, dia punya roti. So ini Big Mac kita. Pun sama, kita goreng dalam berapa second sahaja. Okey, siap kita punya Big Mac. Okey, inilah menu dessert kita. Aiskrim goreng dan sandwich goreng. Konsep kami di sini, konsep mini cafe kami ini lebih kepada ala-ala camping. Sebab saya sendiri suka camping. Saya bawakan konsep tu di mini cafe kami lah. Pada pelanggan-pelanggan di luar sana, saya jemput semua untuk cubai dan rasai kami punya menu spot potato bersama dessert aiskrim goreng dan semestinya kami punya signature lepak kopi.